Ini kami bertiga ingin menyentuh berhubung kait dengan perjalanan kita ke Perhimpunan Agong tahun ini, di mana saya diminta untuk melihat seperti biasa tiap-tiap tahun apa yang harus ditekankan dalam agenda umat Melayu yang diamanahkan kepada Parti Keramat UMNO ni. Dan tahun ini saya cukup puas hati kerana pendekatan kita yang lebih inklusif, tetapi berada di atas bumi yang nyata, mendengar rintihan dan juga pandangan daripada ahli-ahli kita akaumbi. Asas kepada perbincangan usul Majlis Tertinggi bermula dengan usul-usul bahagian. Dan daripada suara dan juga pandangan, pendirian, teguran daripada bahagian, kita telah mewujudkan kluster-kluster tertentu untuk lebih inklusif melibatkan pihak-pihak berkepentingan, sama ada daripada golongan belia, cendekiawan, ulama yang juga merasakan diri mereka dan suara mereka perlu didengar di dalam parti kita. Melalui konvensyen ini akan kita fikirkan satu resolusi yang akan dibawa kepada pengurusi-pengurusi jawatan kuasa usul Majlis Tertinggi pula yang akan dibincangkan di Perhimpunan Agong. Bermakna bahawa perjalanan kita tahun ini lebih rapi, lebih teliti, lebih inklusif dan saya harap lebih relevan kepada perjuangan hakiki UMNO kita ini, dan saya puas hati setakat hari ini apa yang telah dilakukan.